Kedai ni, teman janji, sekali kamu datang, kamu confirm akan repeat lagi. Assalamualaikum. Abang-abang yuk dayung semua. Hari ni teman balik ke kampung, ke hometown teman di Kuala Kangsar, Perak dari Rizwan. Hari ni teman nak share dengan koma satu pot kafe ataupun kedai kopi lah yang katanya sangat mantap, kopi-kopinya pun best, menu-menu dia pun sedap. Di mana? Macam mana nak pergi tempat ni? Okey, lemak dia senang. Di sebelah kiri saya kau boleh masuk ikut DIY di Kuala, dan di sebelah kanan saya ada TMB. Pintu belakang TMB Kuala. Kafe Kopi Usang. Apa lagi? Wah, kita luncur. Ini salah satu signature yang ada di sini, itu ayam gepuk dia. Kalau kamu nak cari ayam gepuk, kamu datanglah ke Kopi Usang ni. Kata di owner, inilah salah satu signature, kata yang killer menu di sini. Mana nak tahu macam mana biasanya ayam gepuk ni pada sampai dia. Mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Patutlah jadi killer menu kat sini. Memang sedap. Dengan pedasnya, kau tu ada manis-manis. Ambil kacang dia ni, rasa kamu patut cuba sini. Di mana? Di Kopi Usang. Cuma makan dulu lah. Jemput tengok. Jadi apa teman nak khabar, dia punya ayam memang perap dia cantik, goreng dia memang just nice, kena dengan pula dengan sambal-sambal ini. Satu kombinasi yang sangat-sangat mantap lah untuk ayam gepuk. Dan makan ayam gepuk tu, jangan lupa kau mau cuba pula dia punya chicken tenders ni. Makan panas-panas, kena pula dengan dia punya sos ni. Ya Allah, sos creamy dia ni. Memang krim. Dia punya perapan pun semua memang sedap, berasa semua dalam mulut. Sedapnya. Masih lagi dengan menu nasi. Kali ni teman cuba pula dia punya nasi chicken buttermilk. Memang tidak mengecewakan lah. Kalau kamu tengok dia punya kuah tu pun, ya Allah, telio. Nama pun kedai kopi. Jangan lupa lepas makan nasi lah makan tu ni, jangan lupa perkena demo punya kopi. Segala jenis kopi ada di sini, daripada sejuk, panas, dan semestinya dibuat secara fresh oleh barista yang terlatih dengan berkonsepkan santai dan chill sahaja. Kafe ini dibuka setiap hari kecuali hari Ahad, bermula jam 12.30 hari sampailah ke 10 malam. Dan habis kan penutup ni nak rasa ni, dia punya spaghetti creamy tom yum. Spaghetti creamy tom yum ni specialnya dia bagi sekali dengan ayam crispy ni. Memang padu lah kombinasinya. Tapi tak apalah, sebelum teman nak makan spaghetti ni, teman nak akhirlah kita punya video ni dengan mengatakan yang koma, tak kisahlah dari mana pun, patut kamu cuba datang dan cuba makanan-makanan yang ada di Kopi Usang ni. Daripada kopi dia, minuman dia, dengan makanan dia, semua sedap. Teman kata mantap. Jangan lupa terus follow, like dan share page Sadar Perak di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Macam gini. Okey, teman nak makan. Cuba tengok ya. Ayo,